Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang ke program Buku Memimpin siri 7.0 bagi Akademi Kepimpinan Balkis pada hari ini. Kita baru saja bermula. Jadi sebelum pergi lebih lanjut, mungkin boleh bersedia dulu, ambil masa. Azzi, okey ke nak mula? Okey. Semuanya kamera saya ni duduk di bawah dekat keypad, jadi saya kena pandang ke bawah gitu deh. Okey. Tak apa. Beres. Okey, jadinya seperti tajuk yang ada di poster lah. Hiduplah untuk hari ini. Betul deh nama buku tu? Betul. Okey, jadinya seperti biasalah untuk program Buku Memimpin ni, bagi pihak Akademi Balkis kita ada beberapa bahagian lah, yang mana kami akan selalu sebutlah sebelum kita mula, di mana cara resensi buku tu kita pecahkan kepada 4. Pertama berkenaan dengan pengenalan, apakah struktur buku dan sebagainya. Bahagian yang kedua berkenaan dengan nilai dan pengajaran daripada buku tersebut. Bahagian ketiga ada tak cerita atau kisah. Dan yang terakhir berkenaan dengan kata-kata ataupun kesimpulan lah daripada pihak panel ataupun jemputan kita. Jadinya untuk pada pagi ni kita ada tetamu jemputan khas lah, jauh daripada rantau panjang kita import. Itu saudari Azimah Hanin Mas'ud. Ni sahabat saya lah daripada sekolah menengah lagi bersahabat hingga kini. Terima kasihlah sudi bersahabat dengan saya. Jadinya tanpa melengahkan masa, kita mulakan resensi kita pada pagi ini dengan soalan yang ringkas sahaja, iaitu berdasarkan pembacaan buku Puan Azimah sendiri terhadap Hiduplah Untuk Hari Ini. Boleh tak share sikit lah ataupun kongsi kenapa pilih buku ni dan apa struktur yang menarik pasal dia yang rugi kalau orang ramai tak tengok dan baca buku ni. Dengan ni saya jemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata jadi nak tengok atas sebab terbiasa kamera duduk dekat skrin kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya saya berkongsi pasal bedah buku. Yang keduanya adalah kalau ikutkan bedah buku ni buku siri Buku Memimpin deh. Tapi kali ni bukan dari sudut kepimpinan kepimpinan lah. Mungkin kita boleh panggil dari sudut memimpin emosi kepada jaleh lagi molek. Saya capu-capu lah dek. Muka kita pun ada dalam kalangan kita pun Kelantan juga kan. Saya lebih jeli ke Kelantan tak. Okey, jadi buku ni, buku yang saya pilih ni adalah Hiduplah Untuk Hari Ini. Sebagaimana yang Awati angkat tadi lah. Jadi tertutup sikit tak. Hiduplah Untuk Hari Ini. Asalnya buku ni adalah dari terbitan buku Arab iaitu Jadid Hayatak. Jadid Hayatak maksudnya perbaharuilah hidup kamu, ataupun kita panggil juga Hiduplah Untuk Hari Ini. Buku ni karangan daripada Muhammad Al-Ghazali. Kalau masa mula-mula saya beli buku ni, saya dengar buku ni daripada Facebook penerbit ni lah. Facebook Iman Publication ni kan. Jadi bila mula-mula saya dengar buku ni, saya ingat ke buku ni adalah karangan daripada Imam Al-Ghazali. Jadi lepas daripada tu baru saya tahu yang Muhammad Al-Ghazali ni adalah berbeza daripada Imam Al-Ghazali. Dan Muhammad Al-Ghazali ni adalah yang baru lagi lah, maksudnya yang terkemudian daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni lama lagi lah dia. Jadi buku ni mengandungi 451 muka surat. Kalau ikut ke tebal lah. Kalau buku Arab, saya ada juga buku Arab tapi tak sempat nak ambil. Kalau ikut ke buku Arab dia hanya nipin ni je. Mungkin sebab dia punya perkataan bahasa Arab tu meringkas ke satu perkataan tu memaknai banyak perkataan kan. Kalau bahasa Melayu ni satu perkataan maksud satu perkataan sahaja dah, satu makna sahaja. Jadi kalau buku bahasa Arab hanya nipis sahaja.
Cumanya buku tu sendiri saya sendiri pun tak sempat habis baca sebab ada perkataan yang agak tinggi yang saya pun tak sempat nak cari makna ke apa semua kan. Dan buku ni buku bahasa Melayu ni bagi saya memang perlu untuk kita ada di rumah kita. Sebabnya kalau kita tengok apa ni sehari-hari ni ada je benda yang lebih daripada emosi yang kita bawa balik ke rumah. Jadi buku ni seolah-olah macam macam apa ni pengingat semula apa tujuan kita hidup, apa tujuan kita bekerja, kenapa tujuan kita berkeluarga. Jadi buku ni bagi saya buku yang kita boleh baca tak kira semasa sedih ataupun semasa down ataupun semasa kita berada di titik bawah, tapi buku ni patut kita baca selain daripada Al-Quran lah. Al-Quran tu orang tak kira dah kan. Cumanya buku ni adalah buku yang perlu untuk ada di tangan kita. Saya tak nafikan masa saya mula-mula pergi buku ni agak susah nak habiskan. Sebabnya buku yang kalau bagi peminat buku tebal ni adalah biasa. Kadang-kadang dalam kereta boleh baca, bila-bila buat kerja lain pun boleh baca kan. Tapi bila kita terikat dengan kerja buat yang lain, buku yang tebal ni pun agak mencabar untuk dihabiskan deh. Tapi cubalah kita baca sikit-sikit perkataan ataupun ayat yang kita jumpa tu adalah sesuai untuk kita pada hari tu. Itulah takdir kan. Walaupun kita kata Pak Ayuhnya nak habiskan buku yang setebal ini kan. Jadi itu sahaja untuk soalan pertama. Terima kasih untuk Aziz atas sedikit perkongsian awal kan berkenaan dengan struktur buku ni. Dan seperti mana yang dikatakan lah. Saya pun soalan pertama saya tanya bila Aziz kata nak share buku ni, saya tanya Imam Ghazali ke lepas tu macam bukan macam gitu So Aziz kata Teban ni mungkin pencipta buku minat tapi saya rasa pencipta buku Teban ni pun struggle sebenarnya 450 450 muka surat dia macam kalau novel tebal lagi lah ni daripada novel. Saya rasa novel 300 something kot. Ni sampai nak menghampiri 500 muka surat lah jadi saya tak pastilah buku terbaru Aiman Rashdan 900 muka surat itu saya pun tak tahulah macam mana nak habis kalau beli baca buku tu. Cuma saya ada tertarik dengan bahagian depan buku ni Aziz yang mana dikatakan Syekh Muhammad Al-Ghazali ni tulis buku ni sebab dia baca buku seorang penulis orang putih, betul ke? Gana, sorry tak jelas. Syekh tulis buku ni disebabkan dia baca satu buku orang putih. Maksudnya bila dia baca buku tu dia rasa macam nak ulas berkenaan buku tu, betul ke? Betul. Betul dia baca satu buku tu. Dia baca satu buku tu ada menyebabkan dia rasa macam nak ulas dengan lebih lanjut lah pasal kehidupan, pasal emosi ke apa semua. Okay. Buku dia baca ni tajuk How to Stop Worrying and Start Living. Saya pernah baca lah buku ni, karya Dale Carnegie ni. Ni pun antara buku bestseller saya rasa di sebelah Amerika lah mungkin kalau bestseller ni kan. Tapi saya rasa menarik sisi pandang tu sebab kebanyakan ulama kita ni selalu kita dengar mereka kalau tulis kitab untuk balas kitab lain dalam kalangan ulama Islam tu benda biasalah kita kata, maksudnya dia nak rot ataupun dia nak sokong satu-satu buku, dia nak lawan satu-satu hujah, dia akan balas balik dengan buku lah kan, benda yang sentiasa ulama buat. Cuma ulama contemporary tak, saya rasa tak ramai lah ulama yang mutakhir ni yang masih lagi praktik benda tu. Antara saya jumpa ni Syekh Muhammad Al-Ghazali ni lah ataupun Syekh Ramadan Al-Buti. Dia antara yang tulis balik
kitab untuk lawan balik penulisan orang lain lah, macam gitu. Ataupun saya tak banyak membaca dan berkenalan dengan ulama lain. Cumanya jaranglah kita dengar ulama ataupun orang ilmuwan Islam dia tulis balik untuk apa, makna ayatnya dia bacalah buku-buku karya asing, maksudnya luar daripada kotak tajuk pasal apa ya, maksudnya tajuk pasal Islamik punya tajuk, maksudnya dia baca juga buku-buku self-help dan sebagainya. Nak ayatnya macam rasa dekat lah kan dengan kita. Kita rasa macam kita ni masih tak berguna baca buku-buku macam healing. Tapi rupanya ada jugalah di kalangan tokoh ilmu Islam kita yang membaca, nak katanya mereka ni membaca segala jenis genre lah kan. So kita pun kena sabar jugalah diri kita. Cuma Aziz sebut tadi awal, katanya buku memimpin sepatutnya niche dia berkenaan dengan kepimpinan kan. Tapi sebenarnya memimpin diri pun salah satu bentuk kepimpinan jugalah. So emosi, kehidupan dan sebagainya. Okay, jadinya tu untuk pusingan yang pertama berkenaan dengan struktur buku. Ni kalau siapa-siapa nak tengok lah. Dan memang tebal pun bukunya oleh Imam Publication. Jadinya kita masuk kepada pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua ni berkenaan dengan daripada 450 muka surat ni dan berapa bab ni, ada banyak bab ni. Apa nilai ataupun pengajaran yang Aziz rasa perlu share kepada semua orang pada hari ni, dan macam rugilah kalau dia orang tak beli dan baca buku ni. Jadi saya mempersilakan untuk berkongsi lah. Okay. Untuk soalan yang kedua ni adalah orang kata soalan yang jantung kepada perbincangan hari ni lah deh. Sebab kita nak bicara kepada intipati dalam buku ni. Okay, buku ni diterjemahkan dengan hiduplah untuk hari ini, diambil pada tajuk yang kedua, iaitu dia kata Aish fi hududi yaumika. Jadi dalam buku Jadid Hayatak ni, tajuk yang kedua tu diletakkan sebagai tajuk pada terjemahan buku bahasa Melayu ini, iaitu Aish fi hududi yaumika, hiduplah pada hari ini kan. Hiduplah untuk hari ini. Jadi buku ni kalau kita pertama kali dengar pun kita tahu dah buku ni adalah berkenaan dengan emosi, berkenaan dengan healing lah kalau kita kata deh. Dan Aziz sendiri pun pada pengamatan pertama ataupun pada mula-mula first impression lah dengan pasal buku ni, kita anggap buku ni lain daripada buku healing yang lain. Kita bukan nak downgrade buku healing yang lain dah. Tapi disebabkan kita tengok ketebalan, pertama lah, ni yang kita kata first impression kan. First impression kita tengok pada ketebalan, dan kita tengok buku ni adalah terjemahan daripada bahasa Arab. Yang mana kita tahu penulis Malaysia bila dia terjemah bukan nak pilih buku yang kosong lah, buku yang sesaja. Mesti ada nilai yang besar ataupun yang amat bermakna lah untuk kita sebagai pembaca, untuk kita ambil intipati. Jadi di situ Aziz anggap buku ni lain daripada buku healing yang lain. Yang mana kalau kita tengok buku healing yang terkini, kebanyakan adalah perkataan-perkataan yang ringkas ataupun perkataan-perkataan yang otak kita tak sempat untuk kita hadam, ataupun kita tak sempat untuk kita rasa macam wow kepada perkataan itu. Jadi bila buku ni hadir untuk memberi pencerahan kepada lagu mana kita nak hadapi hari ni, yang satu ubat lah kepada buku-buku healing yang lain. Okay, buku ni penulis ni dia kata sepanjang dia mengarang buku ni tak lari daripada penulis menyentuh kepada kegelisahan hati, ataupun dipanggil sebagai al-qalaq, kegelisahan hati. Kegelisahan hati yang diambil daripada buku rujukan asal tu kan, buku yang dibaca asal tu, kegelisahan hati kita pada hari ni, kegelisahan hati kita pada hari depan, kegelisahan hati kita pada hari lalu. Kita berada dalam 3 zon masa dah. Walaupun kita kata kita hidup hari ni, tapi hakikatnya kita hidup pada 3 zon masa. 3 zon masa lepas, yang pertama zon masa lepas, zon masa sekarang dan zon masa akan datang kan. Jadi di sini
Nabi SAW ni yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nabi SAW ni dari awal dulu lagi Nabi datangkan solusi. Solusi kepada permasalahan gelisah hati ni dengan doa. Doa yang memang kalau kita sudah amalkan ni, iaitu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah ya Rahman, kami memohon perlindungan daripadamu daripada rasa risau dan sedih. Jadi Nabi SAW datangkan solusi, minta doa pada permulaannya. Minta doa. Kalau kita sekadar macam pembacaan buku, ini yang disebutkan buku ni sendiri, buku Syekh Muhammad Al-Ghazali sendiri pun dia mendatangkan banyak kisah-kisah para nabi dan para sahabat serta syair-syair Arab dan juga kalamullah sebagai solusi kepada permasalahan hati itu sendiri. Bukan masalah hati, maksudnya deki kepada kegelisahan hati tu kan. Jadi bila Nabi mengajar kita Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, benda yang mula-mula kita kena buat adalah doa. Tak jadilah kalau kita baca buku semata nak cari penenang kepada jiwa kalau kita tidak berdoa. Tidak menjadi kalau kita hanya sekadar cari quote. Kadang-kadang cari quote dia mana perkataan yang nak menenangkan hati tapi tidak membaca Al-Quran. Tidak menjadi juga kalau kita belik Al-Quran, kita hanya tengok kepada sejuzuk ataupun hanya sepotong ayat untuk menenangkan hati tapi kita tidak membaca selembaran Al-Quran kan. Jadi dalam buku ni dia menceritakan juga, dia nak menyebutkan kepada kita gapa-gapa balik kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Sebab permulaan dia pun penulis ni mengajar kita, mengingatkan kita, bukan mengajar, mengingatkan kita untuk berdoa kepada Allah untuk hilang ataupun berlindung daripada rasa sedih dan gelisah. Rasa sedih dan gelisah ni, sedih tu mungkin kita boleh bayangkan sedih ni, sedih hilang duit, sedih markah peperiksaan rendah, sedih macam-macam. Tapi gelisah ni orang yang duduk tempat tu yang boleh rasa. Contohnya gelisah keputusan peperiksaan tak terbit lagi. Gelisah ni macam tak sedap duduk. Kejap kot tu, kejap kot ni, kejap kot tu. Ataupun gelisah yang lebih dahsyat adalah bila kita tidak boleh menyentuh rutin harian, menyebabkan terganggu habis rutin harian. Jadi kita pun duduk dalam kegelisahan. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita, bacalah doa ini supaya kita dapat keluar daripada kegelisahan. Sebab kegelisahan ni dia tak bagi saleh. Assalamualaikum bagi saleh dulu ke, ataupun dia tak bagi hin. Kadang-kadang pagi tu kita ceria dah. Kita boleh buat rutin harian, bangun ke apa semua, uruskan hal rumah. Tapi petang tu tiba-tiba mari satu kegelisahan. Sebab gelisah ni sendiri adalah bentuk ujian daripada Allah SWT. Jadi bila bentuk ujian, penulis kata kembalikan semula kepada Allah melalui doa. Lepas tu, gelisah ni juga penulis sebut, gelisah ni muncul. Sebab apa? Sebab kita takutkan masa. Macam yang disebut kisah ni, kita hidup dalam 3 zon masa. Zon masa lalu, zon masa sekarang dan zon masa akan datang. Zon masa lalu pun kita memikir, akan datang pun sama teluh. Duk mikir, ataupun kita panggil sebagai overthinking kan. Duk mikir lagu mana, kalau cikgu macam kawan-kawan saya lah ni, ada yang dapat posting cikgu dia, duk mikir aku ni kena duduk dekat dari hotel ko, duduk dekat pedalaman ko, ataupun duduk dekat bandar ko, duk mikir lah. Ataupun kalau masa lalu, orang yang mikir masa lalu contohnya, ya aku dulu buat dosa, Allah ni ampunkan ke tak? Seolah-olah kita tidak yakin ya Allah ni Maha Pengampun kan. Jadi sini dia kata gelisah ni muncul disebabkan takutkan masa hadapan. Sedih muncul sebab kenangkan masa lalu. Duk mikir sore dek, duk mikir sore pasal dosa lah, ataupun duk mikir sore lah. Kadang-kadang macam contoh, saya letakkan diri saya lah sebagai contoh dek. Kita hari ni kita akan mikir, rugilah dulu aku tak buat gini. Kalulah aku dulu habis ngaji awal. Kalulah dulu aku ni selesaikan tugasan ni awal. Kalulah. Ataupun dulu-dulu, kalulah dulu aku ni jadi anak solehah.
Kalu lah, duk main kalu, wah kalu. Wah kalu ni adalah wah yang kita tidak akan dapat kembalikan. Bagilah sejuta pun memang kita tidak akan dapat kembalikan. Okey. Bahkan wah kalu ni adalah wah bisikan daripada syaitan. Untuk kita ni rasa tidak boleh berdamai dengan takdir. Sebab dia kita kena kaitkan dengan takdir kan. Okey, yang seterusnya adalah penulis sebut memang susah kalau nak berdamai dengan masa hadapan dan masa lalu. Masa lalu dengan cara masa lalu kita susah. Masa hadapan dengan cara masa hadapan. Kita jadi stuck. Kita jadi terperangkap. Ataupun kita jadi tak boleh nak gerak. Kita jadi tak boleh nak gerak disebabkan kita zon kiri dan kanan, masa lalu dan masa akan datang menghimpit kita. Yang sepatutnya kita hidup untuk hari ini, raikan hari ini. Kalau ada masih lagi ada ibu bapa, kita raikan kehidupan dengan ibu bapa. Ada anak, kita raikan kehidupan dengan anak. Jangan sampai benda yang lalu, kiri kanan kita ni mengambil masa yang berharga pada hari ini kan. Jadi dia sebutkan sini, hari ini ialah ruangnya. Hari ini ialah masanya. Jadi ini kunci menuju ketenangan dan kebahagiaan yang kita cari, yang disebutkan oleh penulis ini. Jadi bila kita bila kita tengok semula satu kisah yang kita dengar, iaitu kisah Sayyidatina Fatimah, di mana bila dia menjadi suri rumah, betapa letihnya jadi suri rumah kan. Jadi suri rumah betapa letihnya pada masa tu, kena uli tepung sendiri, dalam masa yang sama kena jaga anak, dalam masa yang sama kena melayani suami, dan masa yang sama dia kena buat kerja rumah seperti mana suri rumah hari ni juga kan. Cumanya dulu kan tak ada lah bibit-bibit moden ni. Yang ada hanyalah penguli tepung, yang ada hanyalah benda-benda yang manual, bersifat manual belaka kan. Jadi bila dia Sayyidatina Fatimah mendatangi Nabi SAW, meluahkan rasa letih ke apa semua. Jadi dia nak pembantu kepada kerja rumah dia ke apa semua kan. Jadi Nabi pun mengajar kepada Sayyidatina Fatimah satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqna min dhalika ni'man mujib. Doa yang Nabi ajar ni bukan doa biasa. Apa saya sebut bukan doa biasa ialah Nabi mengajar kepada Sayyidatina Fatimah untuk istighathah kepada Allah. Astaghith. Untuk kita berharap hanya bukan tak ada yang kedua, tak ada yang ketiga, hanya kepada Allah. Astaghith kan. Kami berharap kepadamu, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu kami berharap. Aslih li sya'ni kulli, perbaiki seluruh kehidupan kami. Kulli, seluruh kehidupan kami. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan kami membuat keputusan ke atas diri kami walau hanya sekelipan mata. Kita nak mohon kepada Allah ni. Nabi juga mengajar kepada kita. Kalau dari sudut Sayyidatina Fatimah adalah dari sudut buat kerja rumah, menjadi suri rumah. Tapi konteks doa tu adalah lebih besar. Lebih besar bila kita sebut birahmatika astaghith, bukan benda biasa yang kita harapkan kepada Allah kan. Jadi di sini adalah kegelisahan hati, kesedihan ni kita mohon kepada Allah, jangan biarkan kita membuat keputusan sendiri. Kalau biarkan kita membuat keputusan sendiri, agak-agak gapo kita boleh buat dalam keadaan gelisah. Tak? Kadang-kadang mari mikir pelik tak? Kalau orang yang tidak diuji dengan masalah mental pun kadang-kadang dia mencipta benda dalam kepala dia. Dia mencipta, kalau aku mati pun molek juga. Tak ada dah masalah. Walaupun dia tu bukan masalah mental, ada penyakit mental, tapi dia mari nak cipta benda yang menyenangkan hati dia dalam keadaan tempoh gelisah. Jadi doa ni adalah doa penyelamat kepada situasi gelisah tadi, supaya kita tidak melangkaui batas sebagai hamba. Batas kita adalah tara kita sebagai hamba hanya sujud, mengabdikan diri, beramal ibadat, bermuamalah dengan manusia. Ambil nyawa tu lebih pada tara dah. Ataupun
kita panggil sebagai suicide lah, dia bunuh diri. Ambil nyawa sendiri adalah lebih tagur daripada tagur kita sebagai hamba. Jadi Nabi SAW mengajar kita, yang pertama tadi doa, Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Serahkan kepada Allah, berlindung kepada Allah. Doa yang kedua pun sama juga. Mohon kepada Allah astaghith, supaya Allah ni tidak membiarkan kita membuat keputusan sendiri. Saya kongsikan peribadi pengalaman peribadi juga deh, sambil-sambil seselit. Saya yakin bukan saya je menghadapi masalah ataupun menghadapi kegelisahan beginilah. Saya sendiri adalah kali pertama ibu barulah, new mom orang panggil kan. Saya jangka sebelum daripada saya bersalin, saya beranak, menjadi ibu baru ni adalah sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik, yang indah. Maksudnya saya tidak pernah terfikir dan tidak ada orang yang bagi tahu yang menjadi ibu adalah lebih daripada apa yang saya jangkakan. Bukan setakat tidur malam terganggu duk lah. Walaupun orang royak dah, Pani tidur malam terganggu dah. Pani kena jaga malam dah. Itu memang kita expect dah deh kalau ibu baru ataupun new parent kan. Jadi masa tu saya tak jangka yang saya akan berada dalam keadaan seolah-olah saya terperangkap. Saya tak boleh nak pergi mana. Saya terperangkap kerana saya tak boleh nak buat apa sebab ada anak kecil yang memerlukan kita. Kalau pun kita tinggal kepada suami ataupun kepada ibu, kita masih lagi rasa macam ada anak kecil yang memerlukan kita. Yang memerlukan pelukan kita, yang memerlukan emosi untuk dakap emosi anak kita. Sebab anak yang lahir 3 bulan pertama tu dia tak kenal lagi siapa-siapa. Okay? Dia hanya mendengar suara yang pada awalnya tidak mampu melihat dengan jelas ke apa semua kan. Jadi masa tu saya anggap macam aku ni tak boleh nak buat apa dah ni. Nak basuh baju pun rasa macam tak boleh. Nak mandi lama pun rasa macam tak boleh. Nak apa lagi, nak buat rutin yang kita suka sebelum-sebelum ni pun tak boleh. Jadi macam seolah-olah saya sendiri rasa macam saya berada dalam keadaan terperangkap menjadi new parent kan. Sampailah saya ingat doa ni. Itulah kata, doa ni bukan doa yang kita tidak pernah baca, bukan doa yang kita tidak pernah dengar, bukan doa yang kita tidak pernah hayati. Tapi bila satu peringkat kita berada di titik yang bawah, kita hilang semua benda-benda yang pernah kita baca, benda-benda yang pernah mengingatkan kita kepada Allah kan. Jadi saya ingat doa ni, saya baca semula dari tempoh dari tempoh tidak suci tu macam-macam ujian kan. Dari tempoh tidak suci dengan nifas tu macam-macam ujian. Jadi saya baca semula doa ni. Nak baca dengan menghayati tu pun ambil masa juga. Seolah-olah macam aku tak boleh buat apa dah. Aku tak boleh buat apa dah. Aku tak boleh dah settle rutin aku. Aku tak boleh dah gitu gini. Bahkan sehingga hari ni pun ada lagi kegelisahan. Contoh bila kita keluar rumah, kita tinggalkan anak. Anak aku ni lagu mana saya yakin bukan saya je. Kebanyakan new mom ataupun new parent mengalami benda tu. Sebab kita masuk dunia baru. Dan saya jangkakan masa tu mula-mula saya jangka bila ada anak ni sukalah, indah sememangnya indah, tapi tidak seindah yang dikabarkan. Ada ujian-ujian dia kan. Contohnya masa dalam tempoh 3 bulan anak saya ni dalam kategori high demand baby. Masa tu pun saya dalam tempoh belajar. Masa tu nak sebut high demand baby pun kita tak faham high demand baby ni lagu mana. Jadi bila tempoh dalam 3 bulan tu baru kita faham yang high demand baby ni adalah baby yang memang nak mok sepenuhnya. Tak boleh nak tinggal tidur sendiri ke tak boleh. Jadi dia nak mok sepenuhnya. Jadi masa tu kita belajar high demand baby ni begitu. Jadi nak kawal lagi dengan kegelisahan hati ni satu perkara pula. Jadi bila saya ingat balik dengan doa ni yang Nabi SAW ajar kepada Sayyidatina Fatimah, dan doa ni juga yang menenangkan Sayyidatina Fatimah bila dia berada dalam keadaan letih. Mesti watis diri pun ataupun orang lain yang ada mendengar sekali ni pun akan ada satu tempoh yang letih tak boleh nak ungkap kot orang.
Ataupun kalau kita balik rumah letih tu tak boleh nak kecek. Kalau nak describe dengan perkataan tu pun malah nak describe kan. Malah nak nulis. Balik tu pendek kata masuk bilik ke rehat kan. Letih yang begitu dah. Letih tubuh dengan letih emosi. Jadi di sini penulis ni mengingatkan kepada kita kunci menuju ketenangan dan kebahagiaan yang kita cari adalah hari ini. Bukan esok, bukan mari. Hari ini. Jadi Muhammad Al-Ghazali ni juga banyaklah antara isi kandungan yang disebut mula-mula adalah perbaharui hidup kita. Apa dia tak letak last sekali? Dia tak cerita dulu kepayahan-kepayahan menghadapi hari ini, menghadapi hari kemarin, menghadapi pemikiran hari depan. Apa dia tak letak last sekali perbaharui hidup kita kan, perbaharui hari ini. Dia letak depan sekali adalah sebelum kita nak kecek hari, kecek dulu hari ini. Sebab nyawa yang Allah berikan kepada kita adalah hari ini. Hari kemarin alhamdulillah kita lepas dah. Hari esok belum tentu. Ada ni, ada betul ke kalau saya sebut kalau Aziz salah betul ke ada satu jenis penyakit yang dia terlampau memikirkan pasal hari esok. Ada sejenis disorder lah, penyakit mental dah. Dia terlampau memikirkan hari esok sehingga akan mengganggu rutin harian dia. Sehingga akan mengganggu pergaulan dia dengan orang sekeliling sebab dia terlampau memikirkan hari esok. Saya juga ada pengalaman orang terdekat, dia kena gastrik. Kita ingat mula-mula gastrik ni hanya sekadar main dekat area bawah kan, area perut ke apa semua. Rupanya bila lama sampai tempoh tak ada benda yang nak dimuntah ke, last kali dia serang kepada mental. Masa gastrik tu serang kepada mental dia setiap hari dia akan tengok simptom gapo. Contoh kalau dia sakit perut ke, simptom gapo ni boleh bawa maut. Boleh bawa maut tu dia akan mikir tu lah. Itu adalah masalah kepada terlampau memikirkan pada hari depan. Okay, lepas tu saya nak kongsikan juga Syekh Muhammad Al-Ghazali ni ada satu tajuk, satu subtopik dia adalah hidup kita dibentuk oleh fikiran kita. Hidup kita adalah dibentuk oleh fikiran kita. Lepas tu disebutkan hidup yang kita lalui ni, hidup yang kita duk sehari-hari jalani ni, yang menentukan kita adalah minda kita, yang menentukan kita adalah fikiran kita. Bukan perancangan kita dari pukul 9 pagi sehingga kan pukul 11 malam kita nak tidur duduk. Bukan perancangan kita yang menentukan. Takdir itu memang yang menentukan kita adalah takdir. Tapi yang mencorakkan hari kita tu menarik adalah minda kita. Contoh, saya bagi contoh bila seorang pelajar ni dia bangun dengan pukul 9 pagi adalah bangun pagi. Lepas tu malam tu dia sudah ke malam dia adalah dengan baca buku ataupun revision ke apa dia. Lepas tu dia ni seorang yang tak boleh rutin harian dia terganggu. Bila rutin harian dia terganggu, dia akan rasa macam spoil lah, rasa macam malah dah nak buat. Okay. Tapi sebenarnya yang membentukkan rutin harian dia adalah pemikiran. Itu adalah dari sudut pelajar lah. Maksudnya kalau macam rutin harian dia terganggu ke, dia rasa spoil, dia rasa macam contohnya sepatutnya dia makan petang pukul 9. Tapi disebabkan kelewatan dia makan malam pukul 8. Jadi masa dia tu jadi drag dah deh. Ada orang lagu tu dah, walaupun kita rasa macam ada kot. Kalau aku suka sikit makan, ikut suka ke apa ni, jadual tidak menentu ke apa semua ke. Tapi ada, hakikatnya ada orang lagu tu. Jadi bila dia meletakkan masa tu, masa yang spesifik tu adalah penentu kepada kelancaran dia hari tu, memang hidup dia akan spoil. Memang dia akan rasa macam malah nak buat kerja sebabnya tak ikut apa yang dirancang. Jadi yang membentuk kita hari itu adalah pemikiran kita ataupun minda kita yang menetapkan bahawasanya hari yang berjalan tu adalah bukan dengan kehendak kita, tapi hari yang berjalan tu adalah dengan kehendak Allah.
Allah yang menetapkan kita makan pukul berapa. Allah yang menetapkan kita bangun tidur pukul berapa. Allah yang menetapkan kita ni buat rutin harian kita yang dirancang tu jadi ke apa yang dirancang. Ataupun lebih daripada masa yang dirancang. Okay. Lepas tu, tajuk lain juga yang disebutkan iaitu saya sentuh tajuk akhir dia. Tadi mula-mula jadid hayatan, perbaharuilah hidup kita. Lepas tu disebut juga yang tajuk akhir adalah perhitungkan diri kita. Perhitungkan diri kita deh. Kita bila kita sebut kegelisahan ni, sebenarnya memang kita tengah hitung dah. Hitung dalam keadaan negatif lah kita panggil dia, bukan dalam keadaan toksik lah, dalam keadaan negatif. Maksudnya apa? Maksudnya kita tengah hitung dalam keadaan kita tengah downgrade diri kita. Betul tak? Kadang-kadang bila kita gelisah dek, kita tengah downgrade. Kita yang diri kita ni sepatutnya kita jangan downgrade diri kita. Kalau orang nak downgrade diri kita, biarlah, sebab dia bukan berada dalam kasut kita. Tapi kita yang memakai kasut, kita yang downgrade diri kita, emosi kita. Contoh deh. Contoh orang hari ni kadang-kadang orang kata kita buat sesuatu benda ni kita bukan nak validation daripada orang sekeliling tak. Tapi sekurang-kurangnya kita buat hari ni, benda hari ni sekurang-kurangnya validation tu marilah daripada emosi kita. Kalau emosi kita pun tidak menyokong dengan apa yang kita buat. Contohlah, sebagai contoh, bila kita nak buat sesuatu, diri kita berkata, mu ni boleh ke tak? Dia mari dalam kepala, mu ni boleh ke tak? Tak boleh ni. Kalau wikok okay lah. Ataupun mu ni mampu ke tak? Tak je lah, wikok okay lah. Ataupun kita downgrade dengan cara lain. Jadi, perhitungkan diri di sini adalah bukan semata-mata perhitungkan diri buat jahat setaruh mana, buat baik setaruh mana. Tapi hitungkan diri kita setaruh mana kita melayani emosi kita. Setaruh mana kita melayani diri kita, okay? Supaya nanti kita berada dalam kegelisahan setaruh mana pun, kita tidak lebih tagur sebagai seorang hamba. Kita tidak lebih tagur sebagai apa ni? Sebagai kita seorang hamba. Tidak lebih tagur manusiawi. Tidak lebih tagur daripada yang sepatutnya lah. Kalau nak kongsikan dia punya subtopik tu, memang semua subtopik menarik tak, berarti tak. Sebabnya subtopik, hanya baca subtopik pun kita rasa macam kena dengan aku ni. Lepas tu baca pula subtopik lah, kena juga dengan aku ni. Baca pula kena dengan aku ni. Semuanya yang berkaitan dalam buku ni memang kehidupan manusia, memang kena dengan kehidupan manusia, okay? Jadi saya sentuh beberapa tadi sajalah. Jadi setakat itu saja. Okay, terima kasih untuk Aziz atas perkongsian tersebut. Okay, jadi untuk sesiapa yang mungkin baru join live kita pada pagi ni, sebenarnya kita sedang resensi sebuah buku lah. Ni bukunya yang bertajuk Hiduplah Untuk Hari Ini. Hiduplah Untuk Hari Ini ni adalah tajuk yang dipilih oleh penterjemah penterjemah ataupun penerbit buku ni lah. Tapi asal judul buku dia adalah Jadid Hayatan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Okay, jadi saya ulang sikit lah intro Aku ada yang baru join ni dengan Aziz ke Cik Ga apa ni maksudnya pengisi kita ni tengah sembang pasal apa? Pasal buku ni lah. Okay, jadinya dan buku ni menarik sebab dia adalah ulasan berkenaan dengan buku yang orang putih tulis. Mungkin ada yang pernah baca buku apa ni? How to Stop Worrying and Start Living oleh Dale Carnegie. Okay, so Syekh tulis buku ni disebabkan dia baca buku tu lah. Sebab dia terpanggil nak ulas dari sudut sisi pandang Islam. Macam gitu. Okay, jadinya buku ni tebal. Kita ulas balik perkataan tu tebal. 450 muka surat. Jadinya banyaklah Aziz share tadi berkenaan dengan nilai-nilai dan pengajaran. Dan saya teringatlah berkenaan dengan bila Aziz sebut yang last kali. Bukan last kali lah, awal-awal sekali sebenarnya benda yang perlu kita buat adalah berdoa dan kembali kepada Allah Ta'ala lah. Dan mari saya ada exam, ada 4 subjek saya exam ni pada pagi sampai petang. Dan antara subjek tu ada berkenaan dengan tauhid lah. Jadi bila dia punya, kita kena lama tu tinggal mengarang ni. Jadinya bila saya karang balik antara soalan tu berkenaan dengan
apa maksud tauhid dan pembahagian dia. So saya tulis. Bila saya tulis tu awalnya rasa macam kena jawab exam kan. Tapi lama-lama tu saya rasa macam saya sedang menulis untuk diri sendiri pula macam muhasabah lah lebih kurang. Di mana tauhid ni bila saya fikir balik, kalau kita ni berpegang lah dengan maksud dan pembahagian tauhid tu sendiri, kita sebenarnya tak memerlukan benda-benda lain pun sebenarnya. Kalau gitulah. Jadi berkenaan dengan doa tadi tu pun Aziz share tu pun menarik lah. Yang mana kalau kita ni mengaku Allah Ta'ala tu pencipta kita, apa yang maha berkuasa, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat dan sebagainya, mesti hilang segala benda, apa kerusingan, kesedihan dan sebagainya. Okay, jadinya dan last sekali tadi Aziz sebut berkenaan dengan bab last yang ditulis oleh penulis berkenaan dengan hitung diri sendiri. Ada join juga Liqab Fikri baru-baru ni, dan di hujung tu Ustaz share lah, dia kata sebabnya penulis buku tu Dr. Majdi Hilali di antara aktivis gerakan Islam jugalah di Mesir, dan dia tulis buku tu berkenaan dengan falnabda bi anfusina, mulakanlah dengan dirimu. Jadinya awal tu dia cerita banyak, dia share 38 ciri generasi yang diberikan kemenangan bla 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 gini. Hujung tu dia kata realitinya kita tak boleh buat semua. Jadi bila kita tak boleh buat semua, kita nak kena buat ke apa? Kita kena minta dengan Allah Ta'ala lah ngalah kali untuk biar boleh improve diri kita ni dan jadikan diri kita ni lebih baik. Jadinya Ustaz kata jangan pandang remeh lah soal bicara. Kalau orang kecek bab hati, orang kecek bab emosi, orang kecek bab basically benda-benda tu bawah tasawuf kita panggil. Jadi bila kita ada orang kecek benda ni, kita rasa benda macam remeh-temeh. Benda tu pun nak cara tu okay, macam gitu kan. Tapi sebenarnya taklah, benda tu isu yang agak besar, sebabnya daripada diri kita lah yang akan menentukan di luar tu akan jadi gapo. Kita akan mampu memberi manfaat ataupun tak pada orang lain, bergantung pada diri kita. Sebab tu kalau kita tengok ada berita ni kan zaman viral, orang suka record jadi kadang-kadang orang record mak pulas telinga anak ke, ataupun seorang ibu ataupun seorang ayah tengah marah anak ke, orang kata cara parenting salah dan sebagainya, contoh lah kan. Tapi hakikatnya bila manusia tu dia bertindak gitu, dia menggambarkan sebenarnya keadaan dalam diri dia. Sebabnya bila di luar dia boleh layan orang lain ataupun anak dia ataupun rakan sekerja dia dengan teruk, sebenarnya dalam diri dia tu sendiri sebenarnya sedang berlaku satu tsunami, gempa bumi dan sebagainya lah. Jadinya kita kena anggap gitulah. Ada waktu saya bekerja di hospital dulu pun kita ada istilah toksik maksudnya orang toksik ataupun orang backing dan sebagainya, ataupun kita tak suka dan sebagainya. Bila saya bertemu dengan orang gini, saya sok remind diri saya sebenarnya ada masalah lain. Ada masalah yang dia bawa daripada rumah dia dan dia expresskan benda tu dengan perangai dia lah basically. Dan tapi benda tu lama-lama automatik 2-3 hari lepas tu saya ada dengar cerita. Oh betul lah tekan saya yang dia ada masalah lain. Jadinya kalau kita jumpa orang gitu, kita kena, jangan kita benci, tapi kita kena share lah sebenarnya. Jadi kita mohonlah dengan Allah, moga dia dibantu dan kita pun dibantu. Okay, jadi kita masuk pada pusingan yang ketiga, iaitu jadi bila 450 ni ada banyak dan penulis pun ada kepilkan banyak berdasarkan apa yang dia baca, dan ada juga dia letak cerita-cerita yang dia teringat, dan ada juga dia masukkan cerita daripada sejarah-sejarah Islam. Jadinya untuk Aziz D lah, bila habis baca ni, dalam banyak-banyak cerita tu, apa satu cerita ataupun 2 atau 3 maksimum 3 cerita yang Aziz rasa macam perlu orang ramai tahu dan refleks lah ke dalam diri. Okay, dengan ni saya jemput dan mempersilakan. Okay. Mungkin satu cerita yang saya boleh kongsikan. Tapi cerita ni pun cerita yang saya nak cerita pun
Saya sendiri rasa sedih bila baca cerita daripada penulis ni kan. Kejap deh. Ada panggilan kejap deh. Okay. So sambil menanti kita punya pengisi untuk ada panggilan, untuk jawab panggilan. Untuk semualah. Pernah dengar kan buku bertajuk La Tahzan Innallaha Ma'ana oleh Syekh Al-Qarni buku tu sangat glamour lah. Saya rasa di belah Nusantara ni, Indon ataupun Malaysia ni berapa kali dah buku tu diulang cetak, dan saya rasa di kedai buku, bookstore pun masih lagi ada antara buku yang agak evergreen. Jadi buku tu agak terkenal. Hakikatnya, bukan hakikat lah, sedikit info yang menarik. Sebenarnya buku tu dan beberapa buku lain lah yang mengulas berkenaan dengan self-help ataupun self-development healing ni, sebenarnya mereka menulis disebabkan mereka baca buku ni. Buku oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, bila dia orang baca buku ni, dia rasa macam tertarik lah untuk mengulas juga isu-isu berkenaan dengan diri, hati, emosi dan sebagainya. Okay, jadi pengisi kita dah kembali. Jadi saya serah balik untuk dia sambung Okay, kisahnya adalah kisah ni kisah penulis sendirilah, yang mana disebutkan akan sentiasa ada pembenci kebenaran dah. Kita buat benda baik lah deh, sama ada penggerak komuniti ataupun pemimpin masyarakat, pemimpin politik ke apa. Even mak ayah sendiri pun ada yang membenci. Siapa anak lagi yang membenci kan? Yang membenci kepada kebenaran. Tapi dalam konteks penulis ni sendiri, dia menceritakan dia ni dibesarkan di satu, dibesarkan dan dia start menulis pun tempat dia membesar. Jadi 18 tahun, selama 18 tahun tu, bukan selama 18 tahun, sejak 18 tahun dia dah menulis dan dia sudah berceramah. Jadi kalau kira umur 18 tahun ni umur yang muda lah dah. Umur yang orang kata gagah perkasa. Suara tu bunyi gagah lah, bunyi degar-degar lah orang kata dia. Jadi sejak umur 18 tahun dia ni start menulis dan berceramah. Sampai satu tempoh orang kampung dia, komuniti dia tidak menerima dia. Tidak menerima disebabkan tak suka dengan gaya penyampaian dia, gaya dia berceramah. Gaya dia berceramah ni, Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, dah buku ni sendiri pun dia rujuk kepada buku pembacaan moden dah lah, bahasa Inggeris ni kan. Jadi pembawaan dia tu adalah pembawaan yang sedikit moden. Dia kata dia ni ada cara penyampaian yang tersendiri, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi bila orang tempatan ni tak suka kepada dia, sedangkan tu adalah tempat dia membesar ni. Bila orang tempatan tidak suka kepada dia, dia terpaksa membawa diri dia keluar daripada tempat dia membesar. Kalau kita berada tempat dia ni, saya duduk membesar, dia kata panjang, tiba-tiba ada orang benci. Ada orang benci yang menyebabkan bukan salah kita, yang bukan dari sebab kesalahan kita, tapi disebabkan kesalahan hasad dengki demo. Jadi kita yang perlu bawa diri. Jadi bila fikir balik, betapa diujinya Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, disebabkan dia nak menyampaikan dakwah kepada masyarakat, tapi gaya dia yang tidak diterima, dia bawa diri. Dia halau, dia bawa diri sebab nak elokkan. Dia kata dia nak elokkan daripada penduduk ni buat benda yang lebih dahsyat lah, ataupun lebih taruh. Benda yang dia tak say lah kan. Lepas tu, bila dia keluar daripada kampung tu, dia ingat kau settle dah sampai situ. Dengki, hasad dengki ni. Siapalah buku-buku yang dibuat oleh dia ni, dia kata, buku-buku yang dibuat oleh dia dirampas dan diterbitkan semula. Saya yakin kalau sahabat-sahabat saya dari kalangan penulis buku, hatta yang ada syarikat penerbitan, kalau benda ni adalah benda yang sangat haram lah, yang kita panggil sebagai plagiat kan. Yang haram lah orang kata dari sudut penulis buku dengan penerbitan buku. Tapi benda ni berlaku dari dulu lagi. Berlaku dari zaman Syekh Muhammad Al-Ghazali lagi kan. Bila mana buku dia, penulisan dia, dirampas dan diterbitkan semula. Bila dirampas dan diterbitkan semula, buku yang baru diterbitkan semula tu diletakkan atas penulis buku yang lain, penulis buku yang baru.
Lepas tu bila Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, dia kata penulisan tu adalah penulisan dia, naskah tu adalah naskah dia. Tapi bila disebutkan lagu tu, demo yang deki kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi, dia kata sebenarnya Syekh Muhammad Al-Ghazali ni yang ciplak buku, yang ciplak penulisan. Bertimpa ujian kepada dia deh. Yang pada awalnya tak suka kepada cara penyampaian dia. Lepas tu orang ciplak pula buku dia, tulis pula atas nama orang lain dan dikatakan dan menuduh dia ni sebagai penciplak pula. Jadi dia kata ini sebuah kejahatan yang menghiris hati. Dok, kalau kita berada tempat dia pun tak payah ambil buku lah, assignment lah contoh dok. Assignment jaga malam, ditemani kopi. Lepas tu mikir ayat gapo yang paling comel nak letak bombastik lah gapo semua ke. Tiba-tiba assignment kita tu dikatakan sebagai plagiat ataupun diciplak. Okay. Benda tu pun sangat menghiri hati. Bahkan ini masterpiece. Dia keluarkan masterpiece. Dia keluarkan satu naskah untuk komuniti. Tapi benda tu dicuri dan dikatakan, difitnah sebagai dia yang mencuri masterpiece tu. Okay. Jadi benda ni adalah satu ujian yang menghiris hati Muhammad Al-Ghazali sendiri pada masa tu. Lepas tu dia berkata menghairankan, sungguh menghairankan. Fitnah ni mari tidak mengenal henti. Lepas tu dia biarkan je. Dia biarkan Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, dia biarkan sampai satu tahap dia kata kepada diri dia, saya quote semula deh. Sampai satu tahap dia kata kepada diri dia, mengapa kau tidak belajar ilmu ikhlas daripada perjalanan hidup Imam Syafi'i yang memenuhi muka bumi dengan ilmunya dan berkata, aku berasa gembira apabila ilmu ini tersebar tanpa diketahui siapa pemiliknya. Dok, kita rasa macam wow sangat deh. Kita rasa macam ayat ni lah bagi saya mind blowing lah dok. Sebabnya kita sebelum ni kita duk sebut ikhlas ni, ikhlas dalam memberi benda yang kita nampak pada materialnya, pada jasadnya, kayak pada fizikalnya. Tetapi ikhlas pada memberi penulisan ni kita tak pernah terfikir dok. Jadi Imam Syafi'i ni dia mengambil daripada contoh hidup penulisan Imam Syafi'i. Ilmu Imam Syafi'i ni tersebar banyak mana tu. Bahkan ada yang mengaku ada yang memasukkan quote Imam Syafi'i tanpa dikembalikan ataupun dikreditkan kepada penulis asal dah. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah kata pun pada zaman dia tak halal ke ilmu ke apa dia. Tapi dia ikhlaskan ilmu dia tersebar. Begitu jugalah Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi, dia kata kepada diri dia, mengapa kau tidak belajar ilmu ikhlas daripada perjalanan ilmu Imam Syafi'i. Jadi start daripada tu dia ikhlaskan. Walaupun orang kata dia ni penciplak, tapi dia ikhlaskan orang fitnah dia. Walaupun orang ambil penerbitan buku dia, orang ambil buku-buku dan tulisan dia ikhlaskan. Sebab masa tu dia nampak dah kewarasan, motif utamanya adalah ilmu tersebar. Maksudnya benda yang kena atas pada diri dia, fitnah yang kena kepada diri dia, ujian yang kena pada diri dia, masyarakat setempat, komuniti setempat dia tidak menerima dia ke apa, dia tak ada tepi. Sebab yang paling utama adalah masyarakat terdidik. Masyarakat terdidik kan. Jadi masa tu masyarakat setempat tu ketika sebelum dia bawa diri keluar daripada daerah dia ni cara disebut sini, dia memiliki gaya tersendiri dalam menjelaskan ajaran Islam serta kemerosotan ekonomi, sosial dan politik. Jadi dia ni membawa pembawaan yang luar daripada kebiasaan orang setempat tu tengok ataupun dengar. Tapi dia ikhlaskan orang halau dia, ikhlaskan orang fitnah dia macam-macam. Lepas tu dia kata, saya pastikan bahawa kegelapan kerana kelalaian itu meliputi diri saya sendiri dan tiada seorang pun tahu bila saya pernah berada di situ. Maksudnya dia tak say bawa orang lain egek bersama dengan kegelapan dia. Dok, kalau kita hari ni cuba kita tengok diri kita lah. Kita ada masalah ni, kita gelisah. Kita egek dia orang lain. Egek dia kadang-kadang dok. Egek dalam keadaan egek dalam keadaan kita keluar rumah tak royak ke mak ayah. Kita keluar rumah nak balik tak royak. Kita egek tu. Bukan nanti egek masuk kereta pergi sekali tempat kita ada masalah tak. Bukan nanti egek masuk kereta pergi patah dengan masalah kita tak. Kita egek
pemikiran orang sekeliling untuk memikir kepada kita. Contoh lain lagi, orang yang ada cubaan, orang kata attempting suicide dia. Ada cubaan membunuh diri. Dia sebenarnya cubaan membunuh diri, dia bukan mengheret emosi dia, tapi dia mengheret emosi orang sekeliling. Kalau cubaan membunuh diri tak mati, alhamdulillah. Tapi kalau cubaan membunuh diri, dia mati, dia mungkin terhenti setakat tu, tapi orang yang hidup ni dia terheret emosi kepada orang yang cubaan membunuh diri dia. Jadi benda ni adalah benda yang diajar, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia berada dalam kegelisahan, dia terheret orang sekeliling untuk berada dalam keadaan sedih juga. Ataupun macam contohlah, saya bagi contoh deh, ahli keluarga kita ada yang kena fitnah. Kita rasa tak nak bela ahli keluarga kita. Rasa deh. Kalau zaman viral ni kak, kita rasa lah nak viral ke. Contohlah orang langgar bumper kereta ayah kita. Lepas tu langgar pula langgar lagi. Lepas tu dekat kereta kita ada punya kamera kamera belakang kan. Jadi kita rasa kita nak bela ayah kita dengan viral ke, dengan cari siapa yang langgar kereta ayah kita. Kita rasa tak? Jadi bila kita rasa, kita sebenarnya kita dah cuba nak memasuki ruang orang lain untuk menyelesaikan masalah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali ni dia tak bagi tahu siapa-siapa pun masa tu yang dia ni difitnah. Dia tak bagi tahu ahli keluarga dia yang dia ni difitnah. Sebab kalau dia bagi tahu, kemungkinan ni saya letak kemungkinan dia yang secara logik akalnya, kalau dia bagi tahu kepada ahli keluarga pasti akan membela dia dengan cara tindakan yang lain. Dengan cara tindakan pergi segai orang kampung ko, dengan cara tindakan pergi jumpa dengan orang komuniti setempat ko ke apa kan. Tapi dia menyelesaikan masalah tu sorry diri. Dia berada dalam kegelapan, dia berada dalam kegelisahan tu sorry diri. Saya nak tanya kepada semua yang ada ni deh. Beberapa orang ni, pernah tak kita menyelesaikan masalah kita, kegelisahan kita sorry diri? Pernah atau tidak? Kalau pernah, peluklah diri kita bahawasanya kita ikhlaskan diri kita yang masalah tu cukup hanya kepada diri kita sahaja. Tapi hari depan kalau ada masalah, jangan cuba untuk selesaikan diri sendiri kalau kita tidak mampu. Sebab manusia ni dia perlukan orang sekeliling. Bahkan Nabi SAW pun perlukan orang sekeliling dia. Tak? Nabi SAW gapa-gapa dia bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ataupun dia bagi tahu kepada gurunya iaitu Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi gapa-gapa kita bagi tahu kepada orang sekeliling. Mungkin yang disebutkan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali ni adalah dia nak oyaknya, dia nak sebutnya bahawa dia berada dalam kegelapan sorry diri sebab dia tak usah orang sekeliling ni rasa terbeban dengan emosi dia. Orang kena fitnah ni rasa terbeban tak. Kita ni kalau kena fitnah contoh, awak akan ambil benda tu. Tu pun rasa macam, betul ke aku rasa bersalah? Betul ke aku orang yang bersalah? Padahal kita tak buat apa. Tapi bila orang macam sebut, awak akan ambil benda tu. Ini ke pula difitnah sebagai penciplak buku. Ilan letih nulis pun untuk ilan lagi. Penah mata pun untuk ilan lagi. Lepas pada terbit, orang kata buku orang lain pula kan. Lepas tu kena kredit ke pula kepada orang lain. Nak ayat besarnya nilai ikhlas yang ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, dia ambil nilai ikhlas daripada hidup Imam Syafi'i. Lepas tu dia ajar kepada kita melalui kisah dia ni. Dia kata, saya sebut lagi. Disebut kepada diri dia kata, masihkah kau menggantungkan diri pada makhluk dan melepaskan diri daripada sang pencipta makhluk? Menggantungkan diri ni, dia sebutkan sini adalah berkaitan dengan terima kasih. Berkaitan dengan terima kasih, dia kata, jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Buat gapa-gapa jangan mengharapkan. Kita kadang-kadang kita mengharapkan kita buat susah payah, tolong gitu gini, apa semua ke. Kita mengharapkan orang-orang terima kasih sekarang tu rasa hilang dah semua deh. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali disebutkan, masihkah kau menggantungkan diri pada makhluk dan melepaskan diri daripada sang pencipta makhluk. Jadi bila kita ingat semula, kita ni memang tak terlepas daripada kita mengharapkan pujian dan terima kasih daripada manusia. Bahkan maaf pun kita mengharapkan daripada manusia. Walaupun mungkin salah
Orang tu lah kadang-kadang dok. Sebab disebabkan egoistik kita deh. Jadi di sini nak disebutkan jalanilah hidup kita tanpa mengharapkan kepada bergantungan kepada manusia. Salah satu cabangnya adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ni kalau orang tak biasa, saya baru terbaca ada satu posting daripada doktor medical dekat Facebook. Disebut doktor ni kena fitnah lah. Kalau awak ada terbaca juga 2-3 hari ni, yang doktor ni kena fitnah layanan yang diberikan kepada pasien di klinik dia, layanan yang tak molek. Lepas tu ubat yang diberikan adalah ubat yang harga mahal sikit daripada farmasi. Harga mahalnya RM2 je tikahnya. Tapi pasien ni dia pergi buat aduan kepada pihak berautoriti berkenaan ubat ni lah. Jadi bila pihak berautoriti ni dapat maklumat, dia call doktor ni. Sebelum tu pasien ni dia viralkan kisah klinik ni, kata ubat klinik ni mahal. Lepas tu dia sebut pasal ubat lah. Jadi bila sebut pasal ubat mahal ni, viral dah dekat masyarakat setempat ni, jadi orang berkurangan dekat klinik dia. Masa tu dia macam tak nampak lagi impact kepada fitnah yang dihadapi tu kan. Lepas tu bila pihak berautoriti call doktor ni yang mengatakan ubat dia ni mahal, jadi dia kena diambilkan tindakan. Dia pun jadi mikir. Dia jadi mikir ubat yang dia letak beza harga RM2 daripada farmasi tak berbaloi dengan letih yang dia yang dia sumbangkan. Tak berbaloi dengan bukan tak berbaloi, maksudnya banyak lagi yang dia kena bayar staff, bayar premis klinik dia. Lepas tu gaji dia sendiri. Lepas tu ubat-ubat yang dibeli tu adalah ubat-ubat daripada gaji dia juga. Jadi bila berkeadaan tu berlaku gitu, dia nampak orang ni kalau dia tak biasa susah, dia payah nak berterima kasih. Sebab pasien tu kali kedua mari dalam keadaan muka tebal, dia minta tolong juga dengan doktor ni selepas dia fitnah doktor ni lah. Pasien tu mari kata apa? Saya tahu doktor ni ada rasa sakit hati dalam hati kepada saya. Tapi saya rasa saya tak bersalah. Jadi saya tak perlu minta maaf. Jadi bila lepas treatment dalam klinik tu kepada anak dia, maksudnya anak yang pasien ni sesak nafas. Bila selesai dia keluar tanpa mengucapkan terima kasih. Jadi bila doktor ni dia nak ajar kepada kita, doktor saat ni lah, doktor yang klinik tu dia kata memang kita tak boleh nak mengharapkan terima kasih. Kalau mengharapkan terima kasih, kita yang akan sakit. Kita akan berada dalam keadaan orang tak menghargai kerja aku. Biarlah, malah dah aku nak buat. Mecuk dah, orang panggil mecuk dah. Jadi macam kita mengharapkan terima kasih, jadi kita hidup tu dengan keadaan nak terima kasih daripada orang, memang kerja kita tak jalan. Jadi itu juga yang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Jangan mengharapkan ucapan terima kasih, cukuplah gantungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita ikhlas, seperti mana Imam Syafi'i melalui perjalanan ilmu dia melepaskan segala ilmu yang diambil daripada anak-anak murid dia seramai mana dok. Sampai ke hari ni dok, kita dok baca buku buku-buku Imam Syafi'i, buku-buku berkaitan fiqh ke gapo ke. Jadi sebanyak mana dah ilmu-ilmu yang dilepaskan daripada Imam Syafi'i tanpa Imam Syafi'i mengharapkan ucapan terima kasih. Tanpa Imam Syafi'i mengharapkan balasan daripada manusia. Sebab Imam Syafi'i yakin yang penulisan itu sendiri adalah ilham daripada Allah, maka kembalikan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu juga yang kita kena ingat hari ni. Tenaga yang kita ada, ilham yang kita ada, kerja buat yang kita ada, intelektual yang kita ada lah. Katalah intelektual ke apa, semua itu adalah mari daripada Allah, maka kita kembalikan dengan syukur kepada Allah. Kalau orang tak terima kasih setahu mana pun, biarkan mereka. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja, wallahu a'lam. Okay, terima kasih untuk Azzi bagi pusingan yang ketiga. Jadi dalam banyak-banyak kisah Azzi bercerita berkenaan dengan cerita penulis sendirilah yang dia masukkan dalam buku ni. Jadinya setiap kita ada kisah tersendiri. Okay, jadinya kadang-kadang tak perlu
pergi jauh tengok Kuris di pusing dah okay, tapi kalau kita baca kisah-kisah orang lain ni kita akan rasa macam lagi kita tengoklah bahawanya dunia ni memang tempat ujian gitu. Jadinya kita sendirilah kena bangkit untuk perbaiki diri dan sebagainya. Jadinya kita masuk kepada pusingan yang terakhir lah. Daripada buku ni ada tak kata-kata lain yang Aziz rasa macam paling berbekas dan nak tinggalkan lah kita punya pendengar pada hari ini dengan kata-kata tersebut, dan saya beri ruang lah untuk buat kesimpulan secara terus berkenaan dengan hasil pembacaan buku Jadid Hayata ataupun Hiduplah untuk hari ini ni. Okay, silakan. Okay. Saya ambil subtopik yang terakhir, iaitu jadilah orang yang tahan kritik. Jadilah orang yang tahan kritik. Orang yang tahan kritik, orang yang tak mudah koyok lah. Orang yang tidak mudah koyok, orang yang tidak mudah melenting, orang yang tidak mudah nak balah mulut. Itu orang yang tahan dikritik . Dan satu lagi, orang yang tahan dikritik ni, bagi saya lah, bagi pendapat peribadi saya, orang yang tahan kritik ni adalah orang yang dia sendiri dapat defend diri dia. Defend ni bukan bermaksud defend fizikal, tapi defend emosi daripada tergugak dengan mulut-mulut orang lain. Itu orang yang tahan dikritik. Bukan kata dia ni tak boleh terima kritikan, bukan. Dia masih menerima kritikan untuk untuk penambahbaikan diri dia. Tapi dia melindungi emosi dia daripada terkesan dengan kritikan-kritikan tu. Saya, pendapat peribadi saya gitulah. Saya sendiri masa awal remaja tidak mudah, tidak tahan dikritik. Kalau kata mudah koyok lah dia, ataupun mudah nyetok, mudah ngaji dah. Dan saya yakin sesetengah orang pun berpengalaman gitu jugalah dalam kehidupan peribadi. Jadi bila satu masa saya tengok beberapa sosok peribadi, pemimpin tempatan dengan Nabi SAW sendirilah. Kenapa Nabi SAW ni diuji banyak? Nabi Musa juga diuji banyak, Nabi-Nabi lain juga diuji banyak deh. Saya pernah dengar yang orang-orang ni diuji banyak ibaratnya spring dah. Spring mula-mula ditekan. Sampai satu tanpa dia melonjak dalam keadaan baik lah. Melonjak dalam keadaan memberi kesan kepada orang sekeliling. Begitu juga Nabi SAW. Dia ditekan. Ditekan tu bukan ditekan dengan dalam keadaan yang tak molek. Dia diuji oleh Allah SWT dengan ujian sebagaimana kita tahu ujian Nabi di Mekah ketika mula-mula awal dakwah Nabi. Lepas tu ujian kematian dengan dua orang insan yang Nabi saya. Lepas tu ujian apa lagi? Bila sampai Madinah pun masih lagi diuji dengan fitnah daripada ketua Bani Israel masa tu. Lepas tu ujian sampai ke Nabi wafat pun masih lagi diuji. Masih lagi diuji. Jadi diuji Nabi sepanjang daripada 63 tahun Nabi menjadi seorang rasul tu. Diuji Nabi adalah untuk memberi lonjakan manfaat kepada manusia sekeliling. Yang kita memang dapat pun hari ni. Yang kita memang dapat rasai pada hari ni. Jadi Nabi sendiri adalah model yang paling kita dapat tengok manusia dan insan yang tahan dikritik. Yang tahan dikritik. Bahkan Nabi balah pula dengan balingan bunga. Orang lain baling dengan batu, orang lain baling dengan najis, orang lain baling dengan benda yang tak molek. Tapi Nabi balah dengan balingan sekuntum bunga. Bunga dakwah kan. Nabi balah dengan kalamullah. Nabi balah dengan benda yang lebih elok. Jadi Nabi adalah qudwatul hasanah. Model yang paling kita tidak boleh nafikan, yang kita tidak boleh bandingkan kan. Jadi bila disebutkan di sini jadilah orang yang tahan dikritik, kita ni kalau saya bekerja sebagai guru deh. Saya bekerja sebagai guru, mungkinlah kritikan tu tidak sedahsyat orang-orang yang kerja dengan di bidang lain lah. Kalau guru mungkinlah
Macam contoh guru kafar ni tak ramah okey. Jadi bila tidak ramah kepala, tidak ramah lah pembawaan masing-masing ke. Jadi kita boleh sekepala. Cumanya bila kita berjumpa dengan orang yang suka condemn lah. Sikit-sikit, tak kira hok ni tak dibuat. Sikit-sikit, apa hok ni buat sebanyak ni. Sikit-sikit di condemn kita cara mengajar contoh. Jadi yang disebutkan di sini adalah tahan daripada dikritik. Dalam masa yang sama kita terima apa yang disebutkan oleh orang yang condemn tadi. Saya sebutkan semula adalah ni. Dalam buku Al-Khuluq Al-Muslim, penulis ni dia rujuk juga Khuluq Al-Muslim. Saya katakan bahawa keimanan yang sudah matang dan mantap akan tergambar pada perilaku pemiliknya. Keimanan yang sudah matang dan mantap akan tergambar pada perilaku pemiliknya. Kalau kita lah ni kita ukur orang yang matang tu berdasarkan apa? Kadang-kadang kita ukur berdasarkan rupa parah. Tak, kita ukur dia ni nampak matang dah lah. Ataupun kita ukur kepada intonasi dia bercakap. Bunyi suara dia ni nampak matang dah lah. Ataupun kita ukur dari segi gaya pemakaian dia. Tapi hakikatnya yang disebutkan di sini adalah keimanan yang mantap dan matang tergambar pada perilaku pemiliknya. Bila orang tu dia faham lagu mana takdir itu bekerja, bila orang tu faham lagu mana Allah itu menggerakkan takdirnya, dan bila orang tu faham lagu mana kita nak memahami rukun rukun iman yang 6 ini, maka orang itu adalah orang yang matang. Bahkan ada juga budak kecil ni, dia faham rukun iman. Dia faham lagu mana takdir itu bekerja. Dia faham lagu mana Allah menggerakkan takdir. Itu pun dikira sudah matang. Matang pada pemikirannya. Mungkin pada badannya dia tidak matang. Dia tidak mampu lagi untuk buat kerja-kerja yang besar. Tapi pada pemikirannya dia sudah memahami. Yang segala buat kerja ni adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Lepas tu disebutkan juga adalah apabila berbicara perkataannya boleh dipercayai. Apabila bekerja, pekerjaannya dilakukan secara serius. Ni susut tubuh begini ramai dah saya jumpa orang-orang yang memang betul-betul konsisten dengan kerja dia, orang-orang yang bukan setakat konsisten, bahkan kompeten dengan kerja dia. Dia rasa dia nak bersaing, bukan bersaing dengan orang sekeliling, tapi dia nak bersaing dengan diri dia. Hari ni mari aku tu buat maulid ni, hari ni aku kena buat lagi baik, kan? Ramailah orang yang saya jumpa begitu. Tapi saya sendiri pun cuba untuk menjadi orang yang begitu dah. Orang yang bangun pagi tu kita rasa macam nak kompeten dengan diri kita dah, nak compete dengan diri kita daripada hari semalam. Tapi kadang-kadang tengah hari tu tersungkur dah. Tak tahu mana dah kompetensi dalam diri kan. Jadi yang disebutkan di sini adalah orang yang matang pada iman dan matang pada pemahaman iman ni adalah orang yang kita boleh tengok daripada luarannya. Bukan sekadar pada perbicaraan dia, tapi pada perbuatan dia. Contohlah saya ambil contoh yang kita boleh tengok mata lah. Yang kita kenal pada hari ini adalah Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Walaupun dah diceritakan banyak kali kepada kita, diulanglah cerita dia, tetap juga kita masih mengangguk setuju dengan apa yang disebutkan. Kita masih lagi terbayang-bayang kepimpinan dia dah. Kita masih lagi terngiang-ngiang suara dia mengajar di medan ilmu ke. Bagi siapa yang ikut medan ilmu setiap hari Jumaat ke. Jadi Tuan Guru ni kita tak tengok pada umur lah. Kalau tengok pada umur memang dia ni seorang yang matang dah pada hayat dia masa tu kan. Tapi pada hayat dia masa dia memimpin kerajaan negeri Kelantan masa tu, kita tengok keimanannya adalah keimanan yang mantap. Bukan setakat matang, tapi mantap. Lagu mana dia membawa, bukan setakat diri dia ni, dia membawa rakyat untuk memahami keimanan kepada Allah. Bukan setakat diri dia membawa juga rakyat untuk memahami lagu mana takdir bergerak dan Allah menggerakkan takdir. Okay. Bukan setakat kepada diri dia je. Jadi ayatnya kehebatan Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat yang diberikan oleh Allah adalah dia mampu dengan lisan dia mampu dengan perbicaraan dia memahami iman kepada Allah SWT. Okay. Jadi kalau kita tengok pun lagu mana dia dikritik ketika hayatnya, dia lagu mana dia difitnah ketika hayat dia,
lagu mana dia macam-macam lah setakat kritik fitnah. Bahkan orang tukar gambar dia kepada satu entiti yang tidak molek. Orang tukar gambar dia kepada satu entiti yang terjuh mata nak tengok okay. Tapi lagu mana ditahan dalam tempoh hayat dia memimpin kerajaan negeri Kelantan masa tu okay. Ni bukan untuk berpolitik ke apa. Saya ambil contoh yang kita nampak memata. Yang kita nampak memata untuk kita ambil contoh. Nak tahan kritikan orang ni setahu mana. Ataupun contoh luar ni lah. Kalau macam kita ada dalam kalangan kita yang bekerja ni dalam ruang pejabat kita tu macam-macam orang dia. Kadang-kadang orang ni dia tak suka ruang meja dia diganggu. Kadang-kadang orang ni dia tak suka masa dia tengah menaik orang mari ganggu. Deh. Lepas tu kadang-kadang macam-macam perangai lah, macam-macam PA dari satu ruang pejabat. Jadi bila macam-macam PA, kita memang akan terbuka kepada ruang dikritik. Kita akan terbuka kepada ruang untuk dikritik dan juga mengkritik. Jadi bila kita mengkritik orang, tengoklah kepada diri kita. Aku suka duk dikritik lagu ni. Dan tapi kalau orang mengkritik kita tidak sesuai dengan kehendak kita. Contohnya orang kritik daripada depan. Orang kata, Azimah ni tak boleh kau sipir meja molek sepo semua. Malu duk kita. Malu ke? Jadi kalau benda yang kita tidak suka orang kritik secara terbuka, begitu jugalah kita jangan buat ke orang. Anda kata orang buat kita, biarkan. Seperti mana yang disebutkan dalam subtopik yang lepas, lepaskan dengan ikhlas. Kalau kita sipir pun tak untung. Bahkan kita akan rugi sebab kita mengambil ruang dalam hati, menyimpan benda yang tidak sepatutnya ada dalam hati dah. Saya ada tertengok ke? Saya lupa dah. Macam awal disebut saat ni dah. Dalam Liqab Fikri yang disebutkan, bila kita ada masalah hati ataupun ada kegelisahan ke apa, jangan duduk lama deh. Jangan duduk lama sebab seolah-olah kita menggunakan satu space dalam hati ni kepada benda yang tidak sepatutnya. Sedangkan banyak lagi benda nak masuk dalam hati ni. Banyak lagi ke? Ilmu yang perlu kita masuk ke dalam hati. Apa lagi? Benda-benda baik yang kita perlu masuk ke dalam hati. Jadi bila kita sipir macam, orang ni suka kecek gitu dengan aku, malah dah aku kecek dengan dia. Tak orang puai lah biasanya. Orang lelaki saya tak pastilah lagu mana kritik yang dia tahan tu ke. Jadinya kita ambil contoh daripada hayat Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, lagu mana dia tahan kritikan. Lepas tu saya juga ambil sikit daripada ayat yang subtopik jadilah orang yang tahan dikritik. Yang mana disebutkan bebaskan daripada perasaan belenggu. Bebaskan diri daripada perasaan belenggu. Orang yang mudah tersinggung ni, dia pantang orang nak gurau kasar, dia akan mudah tersinggung. Ataupun ni saya ambil contoh juga sahabat-sahabat yang mungkin ada sahabat-sahabat TTC. TTC ni sahabat-sahabat yang dalam tempoh untuk mendapatkan zuriat lah kan. Saya tak nafikan sahabat-sahabat TTC ni adalah adalah satu kategori yang berada dalam ruang yang fragile lah kata dok, dalam ruang yang mudah pecah lah. Mudah koyok lah kan. Dan saya tak nafikan sahabat-sahabat TTC ni adalah antara kelompok yang berjuang sampai hari ni untuk dapatkan zuriat. Sampai hari ni lah. Maksudnya dalam konteks untuk dapatkan zuriat ni kan. Jadi lagu mana nak bebaskan diri daripada perasaan belenggu ini adalah tak lain tak bukan. Tak lain tak bukan saya sebut juga kepada diri saya, tak lain tak bukan adalah dengan doa. Berada dalam keadaan rusing, berada dalam keadaan bila aku nak ada anak, berada dalam keadaan sedihnya dulu kalau aku nikah awal dapat anak, ataupun berada dalam keadaan macam-macam kegelisahan dalam hati dan kepala, maka kita baca doa. Sebab ada satu doa daripada Nabi Ibrahim ketika mana dia perlu Nabi Ibrahim ke Nabi Musa saya lupa, ketika mana dia perlu menghadapi menghadapi Firaun. Nabi Musa ada ketika mana dia perlu menghadapi Nabi Firaun. Nabi Musa ni ayat pertama yang disebut adalah ya Allah ampunkan aku. Baru dia minta benda-benda yang dia nak selepas tu.
Jadi Nabi Musa sini mengajar kepada kita, Allah SWT mengajar kepada kita melalui lisan Nabi Musa tadi, gapo-gapo kita nak minta ampun dulu dengan Allah. Baru kita boleh minta apa yang kita nak dalam hidup kita. Sama ada bebaskan diri daripada belenggu perasaan, sama ada bebaskan diri daripada kegelisahan, bebaskan diri daripada mudah nyetok, mudah terasa, mudah koyok, bebaskan diri daripada apa lagi, daripada benda-benda yang tidak sepatutnya ada dalam hati kita. Jadi minta ampun dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dosa mana yang kita buat yang tersekat dosa mana yang kita buat yang terlindung daripada doa kita diangkat oleh Allah SWT, diterima oleh Allah SWT Jadi sini penulis kata orang yang mudah tersinggung dan terusik oleh perkataan orang lain, yang terbang apabila diuji dan tercekik bila dikritik atau dimaki, harus membebaskan diri daripada belenggu perasaan itu. Kita sebut kepada diri kita sendiri, lepaskan diri kita daripada belenggu perasaan yang dibawa oleh manusia lain. Kalau orang kata, mu ni, maaf deh kalau ada yang dalam ni yang sahabat-sahabat yang tergisi. Ini perkataan yang biasa kita dengar orang-orang luar lah sebut, dia ni tak boleh mengandung sebabnya madu ke apa. Ataupun dia ni tak boleh mengandung disebabkan ke apa. Jadi benda tu kadang-kadang walaupun kali-kali kita terima persoalan yang sama, tapi masih lagi persoalan yang terguris hati. Jadi kita lepaskan slow-slow, percaya kepada Allah, apa yang Allah tetapkan itu adalah kehendak Allah berlaku. Jadi di sini penulis ni, saya ambil quote ni lah, orang yang mudah tersinggung dan terusik oleh perkataan orang lain, yang terbang apabila dipuji. Yang terbang ni apabila dipuji ni, orang kata bila kita dipuji kita rasa ke apa orang kata butterfly in stomach ada rama-rama dalam perut, macam rasa happy Jadi kita rasa macam terlupa sekejap. Kita ni dipuji sekejap je. Tapi lepas pada tu orang akan kritik. Lepas tu dia kata dan tercekik bila dikritik atau dimaki. Bila disebut tercekik ni memang kita rasa macam ada benda cekik tekuk kita bila kita dimaki lah ataupun kritik cuba kita ingat balik bila kita kena kritik, kita rasa macam ada benda berat terlekat dekat kerongkong kita. Nak terlai liu pun tak boleh, nak waktu baik pun tak boleh. Kita masih rasa macam ada rasa benda berat. Itu yang disebutkan dicekik. Dan memang betul pun rasa macam tercekik bila dikritik bila orang kata awak ni hijau, awak ni lambat gini-gini. Kita pun macam nak terlai liu, rasa macam takut dia dengar aku terlai liu macam gitu Jadi ayat yang digunakan ni memang tepat pun, memang kena dengan situasi yang kita alami pada masa tu. Jadi dia kata harus membebaskan diri daripada belenggu perasaan itu. Jadi kita kena cari kekuatan dalaman kita, lagu mana kita nak keluar daripada belenggu itu selepas kita berdoa. Sebab kalau berdoa semata-mata tiada tindakan, lagu mana kita nak bertawakal. Kena faham juga konsep tawakal ni lagu mana. Kalau sekadar berdoa terus bertawakal, sedangkan kita duduk tumas situ tak ada tindakan pun tak boleh juga. Sebab Allah bagi kudrat kepada kita adalah untuk kita usaha keluar daripada belenggu. Jadi yang sebab nak list lagi hanya dia. InsyaAllah lah. Saya sebutkan yang terakhir. Sekejap saya tak jumpa dah tadi. Okey. Saya sebutkan yang terakhir, yang muka surat terakhir lah nah. Muka surat 450. Ambil daripada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, Islam akan lenyap sedikit demi sedikit jika ada orang Islam yang tidak mengetahui definisi jahiliyah. Islam ni kita nampak dah hari ni dah. Sikit, pas sikit-sikit dah. Mula-mula kita nampak macam anak dara joget dekat TikTok tak comel. Biarlah, pagilah mak ayah joget sekali. Ada nemel nampak mak ayah dia. Lepas tu joget-joget nampak macam tak comel pula orang tua joget. Panggil adik-beradik lain joget sekali. Walaupun kita kata suka-suka dekat TikTok. Ni teguran lah dia, teguran kepada saya, generasi saya dan kepada orang yang mendengar semua ni lah. TikTok ni
tak ada masalah pun. Dulu lagi TikTok ni sama macam platform media sosial yang lain yang mana kita gunakan sebagai kita cari maklumat yang cepat dah berbanding dari TV kadang-kadang lambat kan. Ataupun tempat kita mencari info ke apa kan. Tetapi bila kita gunakan satu platform media ataupun satu platform apa-apa lah, tak semestinya media sosial, kadang-kadang platform apa ni, panggil apa, carian Google ke apa, orang gunakan juga tempat yang tak molek. Okay, contohnya berapa banyak link yang dikeluarkan oleh SKMM deh pada waktu COVID, link carian bahan lucah yang dikeluarkan, yang tertinggi cariannya adalah Malaysia di peringkat Asia pada waktu tu, pada waktu COVID. Moga COVID kan tak boleh buat gimana, okay. Jadi orang buka link carian bahan lucah ni pada waktu COVID adalah yang tertinggi di Asia adalah Malaysia pada waktu tu. Jadi mula-mula kita nampak macam joget dekat TikTok ni kan, joget seorang nampak macam tak juru. Apa panggil mak ayah. Lepas tu panggil mak ayah nampak macam orang tua ni macam tak berapa molek. Lepas tu panggil pula adik-beradik. Lah kali seolah-olah benda tu nampak macam normal. Nampak macam seolah benda yang biasa pada pandangan mata kita. Keluarga joget depan kamera untuk tontonan orang ramai di TikTok. Jadi sebab itu Saidina Umar kata, Islam akan lenyap sedikit demi sedikit jika ada orang Islam yang tidak mengetahui definisi jahiliyah. Orang peheh jahiliyah ni benda macam zaman jahiliyah Nabi Muhammad tu ke. Tanah anak hidup-hidup. Orang puai arak menjadi gundik. Orang puai arak menjadi tontonan. Bahkan hari ni memang gitu pun. Ada satu teguran lah juga ni. Satu iklan dekat TikTok. Iklan minyak wangi. Minyak wangi ni yang dijual, dia disebutkan adalah yang dijual hanya untuk kegunaan di dalam rumah saja. Hanya untuk kegunaan dengan suami. Tetapi yang diiklankan adalah dia pakai minyak wangi. Lepas tu dia lalu depan khalayak orang ramai. Lepas tu nak tengok orang mana paling kepada puan yang lalu pakai minyak wangi tadi. Dan memang ada orang paling pun, orang lelaki paling. Itu adalah jahiliah nyata. Dah, kita nampak macam tak ada apalah iklan lah. Dah. Tapi hakikatnya itu adalah jahiliah nyata. Bila mana orang puan ni dijadikan bahan kepada tontonan orang lelaki ataupun tontonan orang umum. Dipakai ke minyak wangi lalu depan orang lelaki, lepas tu orang lelaki paling kira macam berkesan dah minyak wangi tu memang wangi lah. Jadi disebabkan lelaki tu berpaling kan. Jadi disebutkan di sini janganlah kita ni jauh daripada agama. Bila jauh daripada agama, itu yang sebenarnya membawa kita kepada kegelisahan. Kalau anak-anak muda, adik-adik yang di peringkat awal remaja ataupun adik-adik yang nak masuk di peringkat universiti ke apa, tempoh ni adalah tempoh berkawan, kata dia. Tempoh nak follow je orang gimana ataupun nak follow trend lah. Trend pakai gitu, kita nak pakai gitu. Trend telefon baru, nak pakai telefon baru. Trend joget dekat TikTok nak buat trend gitu. Jadi trend ni kalau kita tidak mantap keimanan kepada Allah, kita memang tidak ada rasa malu nak joget depan kamera. Tapi kalau ada rasa keimanan kepada Allah, maka kita akan dapat lindung diri kita daripada buat benda tu molek. Jadi kita ambil pengajaran daripada Saidina Umar radhiyallahu anhu, berkata Islam akan lenyap sikit demi sikit jika ada Islam yang tidak mengetahui definisi jahiliah. Dan benda tu sangat berkaitan dengan kegelisahan hati. Sebab apa saya kata begitu? Kegelisahan hati ni kadang-kadang berpunca, ada sebahagiannya berpunca daripada kita takut orang kata gapo. Contohnya, aku pakai gini, mungkin tak ada orang sayang aku. Ataupun aku berbuat lagu ni, mungkin orang tak mari dekat dengan aku. Jadi kita pun nak follow trend yang menjurus kepada jahiliah. Ini nasihat kepada adik-adik lah. Adik-adik di peringkat sekolah, adik-adik di peringkat universiti. Dan terakhir sekali adalah saya sebutkan di sini. Okey. Dan terakhir sekali adalah saya sebutkan ayat akhir daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Diri kita, negeri kita, hidup kita dan akhirat kita sedang berada pada titik yang kritikal. Buku ni kalau kira dikarang lama dah deh. Dikarang lama dah. Berpuluh-puluh tahun yang lepas. Tapi masa ni pun Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebutkan bahawa kita berada pada tahap yang kritikal.
Bahkan pada zaman Nabi pun Nabi sebut dah tanda kiamat besar lagu mana, tanda kiamat kecil lagu mana. Tanda kiamat kecil memang kita nampak jelas dah dekat mata kita deh. Dengan macam-macam lah. Ibu menjadi hamba kepada anak. Dan anak menjadi tuan kepada ibunya. Lelaki perempuan lebih ramai daripada lelaki. Banyak dah kiamat-kiamat kecil yang kita nampak. Jadi melalui bedah buku hari ni kita kembalilah kepada Allah. Mohon ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Minta tolong kepada Allah. Allah tunjukkan kepada kita jalan yang terbaik dan jangan biarkan kita ni buat keputusan sendiri dengan kehidupan yang penghujung zaman lah ni kan. Jadi setakat itu sahaja. Segala yang baik itu adalah datang daripada Allah. Segala yang buruk itu daripada lisan saya dan hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Terima kasih untuk Aziz atas perkongsian buku Hiduplah untuk hari ini. Okay. Jadinya ada banyaklah kesimpulan dan teguran akhir tadi. Dan mungkin ada satu cabaran terbaru lah kita kata AI kalau kita zaman yang mutakhir ni. Dan kalau tengok latest saya rasa di Korea start trend dia orang guna AI buat daripada gambar jadi kayak macam video gitu kan. Macam gitulah Jadinya di Korea ni kita tahu hiburan sangat banyak. Jadinya gambar pelakon di sebelah-sebelah waktu sesi sebelum lancar drama dia ke apa adalah kan. Jadinya gambar tu ada orang guna AI menyebabkan dia jadi buat aksi lain yang bukan ada dalam gambar tu pun sebenarnya. Jadinya bila saya tengok benda tu saya pun terdetik lah. Kata AI ni benda yang kita kata ciptaan manusia lah. Dan dia tidak dicipta untuk buat benda jahat pun. Dia depends pada manusia yang menggunakannya. Jadinya hakikatnya AI ni jadi jahat pun disebabkan manusia tu sendiri start buat benda yang tak bermanfaat pun sebenarnya. Jadinya kalau sebut pasal TikTok tadi tu pun gitulah dia start daripada manusia tu sendiri sebenarnya yang membuka ruang. Kita kata kita kena fitnah tapi kita sendiri yang mungkin membuka ruang tu untuk diri kita sendiri jadinya yang terakhir lah saya terpanggil nak ucapkan tahniah untuk penterjemah saya cari juga nama penterjemah ni dia sebab dia tak letak di kulit depan sebab selalunya orang yang terjemah ni dia akan letak nama dia di depan ni tapi tak ada pun. Memang dia tulis nama penulis buku ni. Ada ni penterjemah dia Taufik Damas dan Muhammad Zainal Arifin. Jadi saya nak ucap tahniah untuk penterjemah, editor, sidang editorial dia, penerbit sendiri. Sebabnya saya dalam banyak-banyak buku terjemahan yang saya baca, ni adalah terjemahan yang antara terjemahan yang terbaik bagi saya. Sebabnya dia kita kata dia tak terjemah sebiji-sebiji. Tak kaku bahasa bila dia terjemah ke bahasa Melayu dan mereka susun jadi lawa lah sebab kalau tengok buku ni macam sangat padat dengan tulisan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi dia boleh jadi kayak benda tu dalam kita kata kalau tengok tu kita tak rasa macam stres nak baca. Dan selain daripada tu ada setengah orang bila dia terjemah kita kata dia translate sebiji-sebiji ni tak ada penambahbaikan maksudnya sebagai contoh kalau saya tengok sini dia orang di hujung setiap bab tu dia ada buat rumusan berkaitan dengan apa topik yang penulis tu ceritakan. Payah sebenarnya nak jumpa penterjemah. Saya rasa mungkin mereka ambil masa yang sangat lama lah kot untuk hasilkan buku terjemah ni. Dan antara yang semua saya puji Indon lah kalau buat terjemah ni. Sebab dia orang sangat laju dan variasi maksudnya genre yang dia terjemuh tu pun banyak. Kalau pasal kita tafsir yang kita duduk rujuk tu pun sebenarnya yang mula menterjemahkan adalah warga Indonesia sebenarnya. Jadinya bila ada kita panggil apa
jejak langkah penterjemah-penterjemah Malaysia sendiri. Kalau boleh bukan di setakat kita sekadar terjemah lah. Bolehlah contohi penterjemah buku ni. Saya pun tak ingat dah nama tapi ada 2 orang tadi. Siapa yang belajar bahasa Arab bolehlah. Sebabnya penulis Arab ni pun ramai sebenarnya yang berkualiti buku-buku mereka. Betul. Kitab-kitab ni. Dan kalau di setengah negara di Timur Tengah tu, buku-buku yang berkualiti gini ada dah yang dirampas. Ada yang dah dijual, diharamkan disebabkan perbezaan pemikiran, perbezaan background politik, agama dan sebagainya. Jadi saya dan semoga dengan resensi buku kita pada hari ini kita dapatlah tak banyak dapat so pun jadilah ke. Dan saya terpanggil nak kongsi ada terbelik tadi dalam ni ada satu part kata-kata Napoleon. Napoleon ni saya tak kenal pun siapa Napoleon ni tapi saya rasa dia terkenal lah. Jadi bila buat carian sikit tadi ni dia terkenal di France macam adalah berkaitan dengan Itali dan sebagainya tapi saya tak kisah sangat pasal tu. Tapi ada kata-kata dia tu, dia kata waktu dia kena exile, waktu dia kena dibuang ke sebuah pulau, dia kata semua ni adalah kesalahan aku, tak ada kaitan pun dengan orang lain. Sebab musuh terbesar aku adalah diri aku sendiri. Napoleon ni dia terkenal sebagai terutama sumbangan dia dalam military. Saya rasa dia lebih kepada strategis military, general. General dan kepimpinan, political leadership dan sebagainya. Dia terkenal dengan benda tu. Hatta dia orang kafir lah kita kata. Orang kafir gini pun tahu ya musuh terbesar adalah diri sendiri. Jadi kita sebagai Muslim pun lagi-lagilah kena jelas lah berkenaan dengan musuh terbesar yang kita kena hadapi adalah diri kita sendiri. Yang kita paling kena perbaiki bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Semoga buku kali ini bermanfaat dan mampulah memimpin diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi terima kasih banyak kepada panel jemputan kita iaitu Puan Azimah Hanun Mas'ud. Sudilah meluangkan masa. Sekejap lagi nak pergi hijau pula dia. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberkati kita semua pada hari ini. Jadi kita tutuplah program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Aus. Terima kasih semua yang sudi mendengar bersama dengan kita daripada awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.